Tak kisahlah korang duduk apartmen ataupun kondo. Kalau korang hari-hari busy kerja, korang tolonglah jangan beli 3 benda ni. 1. Jangan beli tandas flush biasa. Gunakan Sorento Twister Flush. Air dia ni memang berpusing kuat. Sekali tekan je, terus bersih. Pilih one piece sebab dia kurang celah. Yang kedua, senang elap. Yang ketiga, tidak mudah ada kotoran. Kalau ruang bilik air kecil, boleh pilih jenis stainless. Nampak kemas dan kompak. Dua-dua pun sebenarnya ngam. Kedua, dapur kondo selalu padat. Nak basuh kuali besar, confirm air mercik keluar basah baju. Ini dia, Sorento Pipe Sinki dapur, tarik keluar. Boleh adjust angle rendah sini, boleh tarik panjang dan senang nak cuci, bucu sinki. Ketiga, kondo kan selalu guna share pipe. Jadi lipas boleh senang sangat naik sebab bau busuk daripada pipe tu. Kalau ada masalah macam ni, boleh tukar guna kepada Anti-Odor Floor Trap Sorento. Bilik air sentiasa rasa fresh dan tak ada serangga masuk. Nak rumah lawa tapi tak nak pening kepala? Jangan risau, Sorento kan ada. Jangan lupa save video ni untuk rujukan renovate rumah nanti. Ingat hacks, ingat Abang Sorento.